Okey guys, hari ni saya nak pergi ke Kuala Lumpur bersama sahabat saya, Apan. Dia dah ambil X-Max baru warna merah. Jadi saya nak bawa dia pasang jajan dekat skuter hub. Macam biasalah, saya dengan teammate saya. So let's go. Sampai dah. Ini dia motor baru. Okey. Hari ni nak pergi mana Ban? Pergi Pandan. Pandan lah ni. Inilah kawan saya ni, motor baru. Dia tengok apa dia kat Padang Jaya kat skuter hub. Itulah. Dia nak tukar-tukar jajan ni. Ini original lah, tapi warna dia cantik lah. Warna merah. Warna merah. Kita tengoklah bajet dia. Dia kata dia lebih kurang dalam 20,000. So let's go. Lepas ni kita nak gerak dekat Pandan Jaya, dekat skuter hub ya. Ni motor baru lah. X-Max adalah pilihan skuter untuk ramai orang. Pemanduannya yang santai dan juga pilihan jajan dia yang banyak menjadi kegemaran ramai orang. Sekarang X-Max dah keluar model yang baru, V3, dengan paparan meter yang baru dan juga penghadang angin yang boleh dilaras. Berbeza dengan motor saya T-Max 550 yang digelar sebagai super skuter. Sampai skuter hub ya. Jom. Oh dah lain dah. Dah lain sikit dah. Jadi dah sampai tempat dia. Jom Ban, masuk Ban. Awak ni nak tukar barang banyak macam. Macam-macam nak pasang. Dah lain dah. Kau apa? Pangkap lah. Cantik baju ah. Cantik. Ni. Tengah pasang macam-macam ada. Sabar dek. Hari ni kawan ni. Kawan ni macam-macam dia nak bawa pasang. Dia motor baru keluar. Ini Forza tapi bukan NSS saya. Okey, ini tayar tayar untuk X-Max. Macam-macam tayar dia. Oh ini motor dia lah ni. Motor skuter hub, motor untuk race. Ini rim Vario Rim Vario. Ni custom punya Pan. Custom. Ini kopi. Kopi ori. 600 je. Okey lah. Ni ni plate ni. Plate Yamaha. Ni kau nak pilih yang mana? Yang lawa macam ni lah ni. Kalau aku minat je ni. Tengok minat kau lah. Ni nak tukar yang ni ke? Ini ke? Ni untuk performance punya. Okey. Tak apa. Ini ori dia. Ori eh. Yang ini lucky draw. Masih lagi open lah. Untuk bulan ni. Apa? Bulan lepas ni. Yang ni kita dapat kan? Kalau tukar barang sini RM100 masuk lucky draw. Nanti dapat, mana tahu rezeki kau kan. Arai lah. Yang ni lah cream price ni. Tak ada, nanti kalau kau dapat ni jual kat aku RM1,000 ke. Harganya mahal RM4,000. Arai. Okey, ini minyak dia. Boleh masuk sikit eh? Okey, ni kamui kat sini. Ni barang-barang quad lock yang saya pernah share tu. Ada kat sini juga. Pan ni kalau nak pasang ni Pan. Kau pakai iPhone ni? Betul, biasa. Kalau iPhone dia ada sekali ni, Mac ni. Kalau tak ada iPhone, kena pakai universal adapter. Aku rasa dah habis kot universal adapter ni. Macam ni telefon aku ni. Universal adapter. Nanti kita tengoklah apa dia nak pasang dia kira bajet ni. Kat skuter hub ni. Macam mana Pan? Hari jadi ke tu kau? Okey. Kira-kira sesi meracun. Alright. Sekarang ni dah pemilih ni. Jadi Apan pilih ambil H2C. Lepas tu floorboard Ban, apa lagi Ban? Floorboard
Lepas tu Profender dengan windshield. Wiser. Yang lain-lain tengok dia kata bajet macam mana. Tengah kira tu. Tengah pening ni, pilih yang mana satu. Dia dah Ni pun tak tahu antara dua ni. tak tahu antara dua kan. Ni dia. Tu harga sikit. Tutup harga. Tengah nak buat up spec tu. Stage 1. Kat mana lagi? Di Scooter Hub. Alright, kita nak minum teh tarik. Teh tarik. Untuk stage 1 ni apa nama dia tadi kan? Lupa lah. Throttle body pakai ni HRYC. Inilah puli daripada ESR. Entah apa namanya, lupa tu. Intake. Spring. Let's go. Ni tuan dia. Scooter Hub. Hujan guys, hujan. Dekat Scooter Hub ni. Ini tempat dia punya showroom lah. Showroom. Ini tempat menunggu. So kalau nak solat pun ada kat sini. Ni kawan saya tengah solat lah ni. Ni ramai walaupun hujan, ramai. Ni ada surau kecil. Okay, Profender baru, side mirror baru, Tamoy, low grip, ni, dan juga dah tukar stage 1 dekat dalam. Okay, dekat Nasi Arab. Nasi Arab. Okay, motor dah naik stage 1 dah. Profender, side mirror nampak ni baru, cermin pun baru. So Nasi Arab kepala sangu. Alright, Allah. Maka restoran. Kalau kau nak pergi Bukit Bintang. Sedap ni. Ini kan ada yang Ini okey. tu pun okey ke? Nasi Arab. Ini tu rumah. Ni power punya padu ni. Kambing. Mandi. Ini mandi. Lem mandi. Oh, dia punya kambing lah. Yang ini Hanif. Ni. Ui, Lembut ni. yang ini macam biasalah, tak cukup satu. Aku Sadim mesti tambah. Alright, licin. Tulang. Tulang kena kunyah apa? Tulang pun punya apa ni? Punya lembut kan. Let's go. Maka restoran. Okay.